Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, hari ini kita akan masuk ke topik yang kedua berkenaan dengan konsep etika dan akhlak dalam peradaban. Ya, dalam kuliah yang pertama, uh, topik yang pertama, kita berbincang berkenaan dengan pengenalan etika, dan di situ kita melihat beberapa istilah yang membabitkan etika dari sudut kronologi garis masanya, ya, terutama sekali dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dalam konteks Malaysia. Kita dah lihat sebelum ni susun masa sejarahnya, zaman pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial. Maksudnya kita dah bincang kenaan dengan etika, adat resam, etik, etos, ya, dan bila berlakunya percampuran antara kedua-dua kolonial dan juga uh, pra-kolonial, ada gabungan antara beberapa unsur yang telah kita bincang minggu lepas. Untuk yang kedua ni, kita akan lebih mendalam sedikit dalam konteks penghayatan Islam. Uh, pun masih lagi berkenaan dengan etika, tapi etika dalam konteks peradaban Islam lah. Sebab itu dalam tajuk yang kedua ni, tajuknya konsep etika dan akhlak dalam peradaban. Kalau pelajar masih ingat lagi dalam kuliah yang terdahulu, saya ada menyebut berkenaan dengan akhlak bagaimana. Mana akhlak itu adalah dalam konteks peradaban Islam. Dalam konteks sejarah Malaysia, ada unsur-unsur akhlak itu, tapi kita melihat perbezaannya sebelum ni dari sudut sejarahnya, sejarah dalam konteks Malaysia. Jadi untuk hari ini, untuk topik yang kedua ni, kita akan bincangkan secara khusus berkenaan dengan konsep etika dan akhlak dalam peradaban. Okay, objektif dan hasil pembelajaran, kandungan, konten untuk bab yang kedua ini. Satunya tauhid sebagai kerangka asas etika dan peradaban. Yang saya sebut tadi tu, dia punya penghayatan tu lebih ke arah Islamic view lah. Yang kedua, prinsip-prinsip asas peradaban Islam. Dan yang ketiganya, elemen teras dalam peradaban Islam. Hasil pembelajaran, setelah tamat untuk topik yang kedua, pelajar dapat memahami prinsip asas tauhid. Yang kedua, pelajar dapat memahami hubung kait akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan pandangan alam Islam yang berasaskan tauhid sebagai teras bagi peradaban Islam. Jadi nampak bezanya. Tajuk yang pertama lebih kepada penghayatan secara umum dalam konteks sejarah di Malaysia, dan untuk topik yang kedua ni berkisar tentang etika dan akhlak, tapi dalam skop yang kita kaitkan dengan peradaban Islam itu sendiri. Okey, tauhid sebagai kerangka teras etika dan peradaban Islam. Ya. Dalam Islam ni apa-apa perkara, apa-apa perbahasan, apa-apa sahaja perbincangan berkenaan dengan disiplin ilmu tertentu, dia mesti ada dia punya basic, dia mesti ada dia punya teras, dan dia mesti ada dia punya landasannya. Dalam apa saja perkara, tauhid itulah sebenarnya asas sama ada dalam pembelajaran, dalam etika, dalam muamalat, dalam politik, dalam pendidikan. Tauhid itu maksudnya bagaimana kita meletakkan sesuatu itu tujuan dan matlamat kerana Allah. Pelaksanaan pun kerana Allah juga, dan matlamat yang kita nak capai adalah keredaan dan juga mardatillah. Jadi sebab itu bila berbincang berkenaan dengan etika dan peradaban Islam ini, asasnya adalah tauhid. Tauhid sebagai kerangka teras etika dan peradaban Islam. Kita dah biasalah menyebut kenaan tauhid ini. Kalau mungkin kalangan kita ada sedikit mungkin keliru lah, cuma mungkin tidak begitu jelas tentang konsepnya. Apa makna tauhid, apa makna akidah, apa makna iman. Seolah-olah macam sama, dia tidak sama. Iman itu kita punya kepercayaan, akidah itu kita punya pegangan sejauh mana kuatnya dia punya
kita punya keimanan tadi tu. Tauhid asalnya adalah wahada yuwahidu, mentauhidkan Allah. Maknanya nampak tiga-tiga tu macam ada persamaan, tapi yang asasnya adalah tauhid. Kita nak bawa kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tauhid dari segi bahasa maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada yuwahidu tauhidan. Dari segi istilah, tauhid maksudnya kita mengesahkan Allah. Kita dah sebut qul huwallahu ahad. Allah tu ahad, tu esa. Jadi mudah fahamnya tauhid itu mengesahkan Allah. Bila kita kata mengesahkan Allah, Allah itu tidak berbilang-bilang. Allah tu esa, satu kan. Mana mengesahkan Allah dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Zat ni kalau kita dalam bentuk yang umum, zat ni kita kata benda lah. Kan? Keadaan, hal sesuatu. Itu zat. Kalau contoh kita kata manusia, zatnya apa? Kita punya badan ni lah. Itu disebut manusia. Tapi kalau Allah disebut bagaimana zat Allah, itu adalah merupakan sesuatu yang selain daripada manusia, zat Allah itu berdiri atas zatnya sendiri. Sifat tu sifat Allah lah. Perbuatan tu perbuatan Allah. Seperti manusia ada sifat, Allah pun ada sifat yang tidak sama dengan makhluk. Dari segi perbuatan, kita bergerak, kita berjalan, kita bercakap, Allah SWT pun ada dia punya perbuatan. Af'alullah, perbuatan Allah. Tapi membawa kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Di sudut, kalau kita kata zat, zat Allah tu dia esa. Kalau sifat itu, walaupun sifat itu pelbagai, tapi sifat yang Allah yang esa tu. Dan setiap perbuatan pun sama, perbuatan Allah yang esa tu. Kan? Jadi bila kita kata zat, macam saya sebut tadi, zat itu kalau manusia tu benda lah. Jadi kalau Allah, dia sebut zatnya dia esa. Artinya kita baca, Qul huwallahu ahad. Maknanya di sudut zat Allah tu esa. Satulah, yang tidak berbilang-bilang. Sifat, nak menggambarkan sifat Allah, kita baca ayat Al-Quran disebut, Laisa kamitslihi syai'un. Apa maksud laisa kamitslihi syai'un tu? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Contoh kita kata kita ada sifat. Sifat kita ni macam-macam lah sifat kan. Pemarah, penyayang, pengasih. Allah pun ada sifatnya. Tapi penyayang Allah tak sama dengan makhluk. Kalau kita kata ibu yang bersifat, kita sebut alam rahim kan. Kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang ni seorang ibu, dia mengandungkan anak 9 bulan dalam perutnya. Dan duduk dalam rahim. Dan keluar anak tu pun daripada rahim ibu juga. Itu kita dah kata dah, ibu tu seorang yang penyayang, pengasih. Tapi Allah lebih tinggi dia punya pengasih dan penyayang, tidak sama seperti mana pengasih dan penyayangnya makhluk. Perbuatannya, wallahu khalaqakum wama ta'malun wama ta'malun. Allah Subhanahu wa taala khalaqalakum. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Maksud perbuatan Allah itu ialah af'alullah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah menjadikan, perbuatan Allah menciptakan sesuatu, tapi perbuatan Allah tu menjurus ke arah sifat esa Allah tu disebut perbuatan hanya khusus keistimewaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca surah Al-Ikhlas tadi tu kan, di sudut huraiannya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Kalau kita bincang di sudut Makiyah, Madaniyah, itu di sudut tafsirannya lah kan. Asbabun nuzul ni sebab turun ayat. Bagaimana ayat itu turun? Dia sebagai nak menempelak orang-orang Quraisy yang menganggap Allah tu berbentuk, berbilang dan juga ada jumlah-jumlahnya. Tapi nak beritahunya bahawa Allah itu tidak sama seperti mana sembahan makhluk. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksud dia sebab turun ayat. Tirmizi, Al-Hakim dan Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada jalur periwayatan Abu Al-Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Itu dia punya sanad lah. Dia punya matan, dia punya sanad. Sanad ni tu dia punya perawi-perawi hadis lah. Bahawa kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah SAW, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah saat itu ayat Qul huwallahu ahad.
Sebab orang kafir Quraisy, Tuhan mereka tu dibuat objek. Tuhan mereka tu dibuat bentuk-bentuk tertentu. Tuhan mereka itu disembah dalam bentuk patung dan sebagainya. Jadi sedangkan orang Arab sendiri pun bukan mereka meyakini Tuhan Allah itu cuma dalam bentuk berbentuk-bentuk dan juga dalam bentuk berobjek objek dan sebagainya. Jadi bila orang kafir Quraisy datang jumpa Nabi SAW, kamu gambarkan pula bagaimana Tuhan kamu ni. Itu turun ayat, Tuhan ni Allah tidak sama seperti mana Tuhan yang kamu bayangkan. Tuhan yang berobjek yang kamu sembah. Tapi Allah esa. Itu yang sebab turun Qul huwallahu ahad, ya. Jadi maksud kita rumuskan di sini, tauhid itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, ya. Esakan Allah dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut perbuatannya, zatnya yang tak sama dengan makhluk, perbuatannya yang tak sama dengan manusia, ya. Dari sudut sifat pun tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Mana tidak boleh kita nak menggambarkan sesuatu yang uh, menyamai Allah dengan sesuatu yang lain. Itu yang kita kena pasakkan di sudut mentauhidkan Allah tu. Okay. Kemudian kombinasi lagi tauhid syariah. Ya, syariah ni hukum lah. Hukum, peraturan, apa yang Allah telah turunkan kepada kita untuk laksanakan. Ya. Di sudut bahasa, ni pelajar dah belajar dulu kan dalam CTU 101 dulu kan. Syariah dari sudut bahasa bererti sumber air yang mengalir. Dari sudut bahasa lah jalan yang lurus, petunjuk yang jelas dan nyata Tapi yang kita kena faham sefaham-fahamnya adalah syariah dari sudut istilah Dari segi istilah, syariah merangkumi hukum hakam Allah terhadap seluruh perbuatan manusia sama ada berbentuk halal, haram, makruh, sunat dan harus. Syariah itu hukum, syariah itu peraturan, syariah itu ketetapan, apa yang Allah dah perintahkan kepada manusia untuk manusia buat. Yang jadi hukumnya wajib. Yang manusia digalakkan buat sunat. Yang manusia elok tinggalkan makruh. Perkara yang manusia kena tinggalkan haram, itu semua tu Allah dah tentukan dah dia punya hukum peraturan. Itulah syariah. Jadi kita sebagai seorang Islam ni banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang kita menunjung perintah Allah SWT. Kita solat dari sudut hukumnya wajib. Itu syariah lah, hukum Allah, peraturan Allah kan. Solat, itu peraturan Allah, hukum Allah. Bukan setakat yang 5 rukun Islam tu Jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum arak, jangan menzalimi orang, jangan menipu, jangan khianat, jangan zalim. Itu semua adalah peraturan. Peraturan-peraturan Allah adalah yang namanya syariah yang kita laksanakan dalam bentuk praktikal. Okay. Akhlak Akhlak ini adalah dari sudut bahasanya tabiat, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, sesuatu yang baik, sesuatu yang yang murni, itu akhlak dari sudut bahasa. Di sudut istilah kita ambil pandangan Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat-sifat batin yang tertanam dalam jiwa seseorang. Ini takrifan dah ada dalam CTU 101 dulu kan. Akhlak sebagai sifat-sifat batin, maksud sifat batin apa? Dalaman. Yang tertanam dalam jiwa seseorang dan ia lahir dengan mudah apabila diperlukan tanpa memerlukan pertimbangan akal yang mendalam. Maksud dia, akhlak itu sesuatu yang malah sebati dalam diri manusia. Kalau contoh dia nak buat satu kebaikan, benda itu sebenarnya memang tertanam dalam jiwa dia secara tulus, ikhlas di sudut pelaksanaannya. Dia tak fikir kalau contoh dia buat nanti orang puji ke, kan kalau dia buat baik nanti orang up dalam Facebook kan. Dia buat baik nanti orang akan menjaja kebaikannya. Jadi tetapi akhlak menurut kacamata Islam, menurut pandangan Imam Ghazali adalah benda tu yang memang dah sebati dalam jiwa kita. Sifat-sifat tu memang dah ada dalam jiwa seseorang yang kalau nak buat baik dia tak boleh fikir panjang. Kalau dia fikir panjang, itu bukan akhlak yang ideal menurut kacamata Islam. Contoh dia nampak ada mangsa-mangsa banjir contohnya kan. Banjir di Pantai Timur kan. Jadi bila berlaku musibah banjir tu, dia fikir, oh kesiannya orang tu.
Nasib baik tak kena banjir tempat aku. Ya. Itu di sudut pengertian akhlak tu bukan akhlak yang sebenar mengikut perspektif Islam. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Ghazali tu apa? Bila dia terdengar cerita pasal musibah banjir tu, dia terus rasa menolong. Kan? Berlaku kebakaran contohnya, orang meninggal, terus dia nak bantu. Bila berlaku orang susah terus nak tolong. Maknanya benda tu memang tertanam dalam jiwa dia. Tapi kalau dia sendiri tak merasakan simpati terhadap kesusahan ataupun sesuatu musibah yang ditimpa kepada orang lain, itu bukan erti kata akhlak yang sebenar menurut kacamata Islam seperti mana pandangan Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi bagaimana kita nak menghubungkan antara akidah, syariah dan akhlak itu? Kalau dalam Setiau 101 tu dia buat gambaran pokok pisang kan. Akidah tu dia punya akar, syariah tu dia punya batang, akhlak tu dia punya pokok, dia punya daun, dia punya apa, buah. Gitulah hubung kaitnya Seperti mana pokok yang ada ni sama je sebenarnya kan. Akidah tu dia punya tunjang untuk akar tu. Untuk akar tu lah yang kena jadi teras tu. Nak kata wujudnya pokok, adanya batang, adanya daun, adanya buah, dia datang daripada akar teras tu. Tapi kalau teras tu tak ada, macam mana nak lahir syariah dan juga akhlak? Jadi teras tu yang paling penting. Bila dah ada asas, maka nak pastikan akidah tu sempurna, adalah syariah tu di sudut pelaksanaan hukum-hukum Allah tadi tu. Pelaksanaan rukun-rukun Islam dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, untuk bagi cantik, dia kena ada aksesori. Aksesori tu yang saya masukkan dengan akhlak tu. Akhlak yang baik, sifat yang baik, ya, sifat yang apa tu, yang positif, ya. Jadi bila berlakunya kombinasi antara ketiga-tiga tu, maka itu yang nampak sudut pandang Islam tu, ya, pandangan alam semesta Islam tu, ya kan? Tasawuf Islam tu. Bila kita nampak hubungan antara ketiga-tiga elemen akhlak, syariah dan juga akidah. Baik. Seterusnya kita masuk kepada tajuk elemen teras dalam kerangka peradaban Islam. Ya. Sebelum ni, cuma kita dah ada bincang tentang uh, apa tu, bagaimana pembentukan etika dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat. Ya. Ini kita nak bincang tentang elemen teras dalam kerangka peradaban Islam. Maksudnya, bagaimana Islam melihat kebaikan dari sudut akhlak etika itu dia apa asasnya, apa dia punya basic, apa dia punya elemen dia, ya. Jadi ada beberapa elemen teras berkenaan dengan etika dan juga peradaban dari sudut akhlak ini. Yang pertamanya ada beberapa konsep lah ya. Konsep agama ad-din, konsep insan al-insan, konsep kebahagiaan as-sa'adah, konsep ilmu al-ilm, konsep pendidikan at-tadib, konsep keadilan al-adl, konsep akhlak dan juga etika. Maksud dia apa? Kita nak menggambarkan seseorang yang berakhlak, yang beretika itu, dia mesti ada dia punya elemen. Mesti ada dia punya kombinasi itu. Satunya adalah konsep beragama yang perlu ada pada seorang individu Muslim tu. Konsep ad-din. Insan tu dia sebagai dia manusia tu. Apa tanggungjawab, apa peranan, kan? Apa tugas yang perlu dilaksanakan, ya. Kemudian yang ketiganya, sudah pasti manusia yang beretika dan juga beradab itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai kebahagiaan dalam hidup. Nanti kita sebut saadah, kan? Ilmu, ya, perlu ada penghayatan ilmu. Masyarakat yang tidak berilmu bukan masyarakat yang beretika, bukan masyarakat yang bertamadun, ya. Pun kena ada konsep pendidikan ataupun takdib. Nanti semua tu kan kita tengok nanti ya. Ada dia punya perbahasan lanjut lah. Okay. Tapi cuma dalam bab ini, dia menceritakan secara ringkas saja. Sebab dalam bab 3, bab 4, bab 5 nanti, dia akan bincangkan dengan lebih mendalam. Ya. Jadi dalam bab 2 ni lebih kepada luaran saja. Okay. Yang pertama, ya, konsep agama. Ya. Maknanya dari sudut etika dan peradaban, benda yang perlu dihayati dari sudut cantik clearnya adalah konsep beragama yang ada pada individu itu sendiri. Ya, bagaimana dia menghayati nilai agama. Bagaimana dia melaksanakan ajaran-ajaran agama. Bagaimana dia meletakkan agama itu sebagai asas yang penting dalam pembentukan akhlak dan etikanya. Ya, kita rujuk dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna ad-dina 'indallahi al-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Yang penting ayat Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Maksud konsep agama itu adalah agama Islam. Dia tidak merujuk kepada agama yang selain daripada Islam. Sebab agama yang hanya diterima di sisi Allah, di sudut Islam ni adalah agama Islam itu sendiri. Ya? Sebab itu, agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam. Dalam ayat yang lain ada disebutnya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa yang mencari selain Islam itu, selain daripada agama Islam, فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ, tidak akan diterima. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Di akhirat nanti, dia termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Maksud dia di sudut penghayatan agama itu adalah agama Islam. Itu elemen yang pertama. Kemudian dibahaskan sedikitlah berkenaan dengan pengertian Islam. Apa maksud agama Islam? Perkataan Al-Islam itu alif, sin, lam, alif, mim. Islam. Islam. Selamat, sejahtera, damai. Ya. Di sudut istilah, Islam bermaksud taat, patuh, sejahtera, kedamaian. Makna secara umumnya, Islam merupakan satu perilaku atau tindakan dan amalan taat dan patuh kepada seluruh perintah Allah melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya disebut pelakuan yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Disebut ketaatannya, dia mentaati segala apa yang diajar oleh Nabi SAW yang datang daripada Allah. Di sudut kepatuhannya, dia melaksanakan setiap ajaran agama itu secara jujur, secara ikhlas, ketundukan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber tertinggi agama ad-din, dia ada sumber. Kalau dalam CTU 101 dalam bab yang pertama, pelajar bincang berkenaan dengan sumber-sumber agama Islam. Dia ada wahyu, dia ada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Jadi sumber yang paling utamanya adalah sumber dalam bentuk wahyu. Bila kita kata wahyu, dua itulah, Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di sudut penghayatan Islam tu, contoh dalam zaman-zaman semasa lah, zaman moden ini, Quran dah tak diturunkan. Sunnah Nabi pun dah tak ada lagi sebab Rasulullah dah wafat. Tetapi permasalahan hukum ataupun cabaran-cabaran semasa, apa yang manusia hadapi pada hari ini, nak menjelaskan tentang hukum sesuatu perkara. Jadi, adalah beberapa sumber yang dianggap sebagai sumber sekunder itu, sumber sokongan, iaitu antaranya ialah apa yang disampaikan oleh sahabat, tabi'in, apa yang diberi pandangan oleh para ulama, sama ada ulama salaf ataupun khalaf. Khalaf ini sebenarnya merujuk kepada tempoh masa. Kalau kita kata salaf itu adalah generasi para sahabat. Khalaf itu yang kemudian ada dia punya tempoh masa tu ya. Jadi apa-apa pandangan hukum yang diberikan oleh para sahabat, para ulama, sama ada salaf, khalaf ataupun ulama ahli sunnah wal jamaah, itu juga adalah merupakan sumber dalam agama Islam itu sendiri. Ya. Terutama sekali kalau contoh dalam konteks masa, kita berhadapan dengan pelbagai isu. Isu-isu muamalat lagi macam-macam hukum di sudut hukumnya kan. Kalau dalam zaman Nabi dulu, akhlak Islam ni adalah jual beli yang dibuat secara redha meredai antara satu sama lain. Ada ijab kabulnya. Tapi zaman sekarang ni, duit pun tak ada. Kita nak beli barang pun kita order je. Kan? Transaksinya bagaimana? Order barang, barang sampai. Mana akadnya? Jadi isu-isu yang berkaitan tentang tentang kita kata permasalahan ekonomi semasa lah. Nak rujuk ke mana? Kena minta pandangan daripada para ulama yang akan menjelaskan di sudut hukumnya. Banyak zaman sekarang ni banyak isu-isu yang mungkin zaman Nabi tak ada, tapi dia memerlukan kepada ijtihad tu. Dia memerlukan kepada kepandaian para ulama untuk berbincang dan juga mengeluarkan hukum. Zaman sekarang ni contohlah penggunaan teknologi. Sepatutnya kalau nak belajar, nak mengaji itu berguru.
kan, menuntut ilmu dengan guru secara terus. Tapi zaman sekarang ni dengan PKP lagi dan sebagainya kan, jadi adalah uh, metod penyampaian ilmu tu. Ada BDR lah, ada work work from home lah, ada kelas online lah, digital dan sebagainya. Jadi semua itu memerlukan kepada kebijaksanaan para ulama untuk menjelaskan di sudut hukumnya bagaimana orang Islam nak hidup zaman moden ni dengan ajaran Islam tu kena merujuk kepada sumber-sumbernya lah kan. Kalau nak sumber yang asli tu Quran Sunnah Ijma' Qiyas lah. Jadi pandangan ulama pun adalah merupakan salah satu sumber juga. Okey. Antara elemen yang ada juga dalam penghayatan etika dan peradaban Islam ini adalah konsep insan. Yang ini nanti ada satu bab khusus lah berkenaan dengan konsep insan, tapi di sini kita hanya menceritakan secara umum saja. Konsep insan itu adalah manusia lah. Bagaimana Allah melihat fungsi manusia itu apa. Bagaimana Allah nak mengangkat manusia itu sebagai khalifah. Bagaimana Allah melihat peranan manusia itu sebagai insan, apa kerjanya, apa tugasnya, apa fungsinya. Itu maksudnya konsep insan. Manusia yang insan yang namanya manusia ni apa dia punya keistimewaan, apa peranannya, kan? Apa dia punya apa tu konsep insan yang perlu dipahami oleh manusia itu sendiri ya. Baik, di situ maksud perkataan al-insan dari sudut istilah maksudnya harmoni, lemah lembut, bersifat pelupa. Kenapa bersifat pelupa tu? Dalam bahasa Arab ada satu perkataan yang asal usul insan itu nasia. Nasia itu lupa. Nasia insanan. Ada pepatah Arab menyebutkan la yusammal insan illa binisyanihi. Tak dinamakan manusia itu melainkan sifat lupa yang ada pada manusia. Jadi yang lupa itu siapa? Manusia. Itu di sudut kita kata apa? Di sudut kelemahan manusia, di sudut manusia itu memang ada sifat-sifat tersebut lah kan. Tapi bukanlah kita nak menggambarkan bahawa kekurangan itu menjadikan insan itu tidak hebat. Tapi di sudut perspektif Islamnya, konsep insan itu manusia adalah sebaik-baik kejadian. Kalau lihat di sudut manusia ni, dia ada jasad, ada roh. Jasad ni kita punya fizikal lah. Roh tu jiwa, kita ada akal. Contoh kalau binatang, dia ada otak, tapi dia tak ada akal yang sempurna macam manusia. Makhluk yang lain, contoh bumi, apa tu planet-planet, matahari, bintang, cakrawala, itu semua makhluk. Tapi kejadian-kejadian itu ada dia punya zat tu, tapi tidak berfungsi sebab tidak dianugerahkan kepada mereka itu roh, jiwa, akal dan sebagainya. Dengan sebab adanya kombinasi jasad dan roh tu menjadikan manusia tu lebih baik daripada binatang. Dan boleh sampai ke satu tahap dia akan jadi lebih hebat lagi daripada malaikat. Sebagai contoh dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mi'raj tu naik daripada satu langit ke satu langit sampai ke langit yang ketujuh. Malaikat Jibril dia tak lepas sampai ke Sidratul Muntaha tu. Malaikat Jibril tu malaikat lah. Kalau kita nak kata makhluk yang paling taat tu malaikat. Tapi di sudut keistimewaan, manusia lebih istimewa. Nabi Muhammad SAW boleh lepas sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kehebatan manusia. Di sudut hakikat kejadiannya. Ya. Dan manusia yang namanya manusia ini, Allah jadikan adakah untuk tidak ada peranan, adakah untuk dibiarkan begitu sahaja, kan? Maka sudah pasti ada tuntutan matlamat Allah jadikan manusia tu. Antaranya ialah untuk menjadikan manusia itu sebagai hamba Allah, kan? Kemudian khalifah Allah. Kemudian untuk beribadat kepada Allah, itu matlamat. Jadi yang mewarnai alam ini dengan apa undang-undang peraturan, siapa yang menggerakkannya? Manusia lah. Itu namanya konsep insan. Bagaimana Allah meletakkan insan ini, manusia ini, kalau binatang tu ialah tak berakal. Dia punya fungsi dia makan, minum, habis kan. Tapi manusia di sudut khalifah tu yang disebut tentang kehebatan manusia tu. Ini yang kita nak jelaskan berkenaan dengan konsep insan ataupun al-insan tu. Eh? Okey. Peranan ya. Yang ni pun kalau saya tanya secara spontan pun pelajar boleh menjawablah kot. Manusia ni Allah jadikan untuk apa? Apa peranannya? Kan?
beribadah pada Allah, jadi khalifah, eh, taat perintah Allah, laksanakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi macam-macam pers- perspektif jawapan. Semua tu betul ya. Tidak ada yang salah, melainkan semuanya betul. Cuma di sini ada poin yang mungkin boleh kita kongsi secara bersama. Perdana manusia sebagai hamba. Ya. Ah, bila disebut hamba, kita ni hamba lah. Bila sebut hamba kepada Allah ni, apa yang Allah suruh kita kena buat. Dalam konteks manusia, kalau contoh zaman jahiliah dulu, ada hamba. Maksud hamba ni apa? Apa yang Tuhan dia suruh buat, dia kena buat. Itu konsep dia sebagai hamba, dia tak boleh lawan. Dia tak boleh protes. Dia tidak boleh condemn sebab dia hamba. Kalau kita kata kita hamba kepada Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, kita kena buat. Itu maksud dia peranan manusia, insan sebagai hamba. Patuh kepada segala suruhan, beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan kita sebagai hamba. Tapi kalau kita kata peranan kita sebagai khalifah, tak apakan sikit kedudukan manusia sebagai khalifah tu, fungsinya apa? Peranannya apa? Memakmurkan bumi, menjadi ketua, menjadi khalifah, menjadi pentadbir, kan? Kemudian dia juga bertanggungjawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mengajak supaya menjauhi perkara-perkara munkar. Dan antara fungsi terbesar, peranan terbesar khalifah dalam konsep insan ini menjaga agama, masyarakat dan negara. Kalau kita kata kita hamba, kita jaga diri kita sendirilah. Tapi sebagai khalifah ni kita kena mentadbir, kita kena jaga alam, kita kena jaga makhluk yang lain, kita kena menjaga agama, jaga masyarakat, jaga negara. Itu fungsi yang lebih lebih besar berkenaan dengan peranan khalifah. Tapi inilah sebenarnya konsep insan tadi tu. Insan manusia sebagai hamba, manusia sebagai khalifah. Ada peranan dan juga ada tanggungjawabnya. Kalaulah manusia ini laksanakan secara apa kata, secara terbaik apa yang Allah perintahkan, maka inilah yang menggambarkan kekuatan mereka yang dinamakan sebagai insan ataupun manusia ini. Eh. Ini biasa kita biasa dengar ni ayat ni kan. Hakikat keinsanan dalam Islam, dari mana kita datang, untuk apa kita didatangkan, kenapa kita akan kembali. Ya. Jadi soalan-soalan tu pelajar kena renung. Pelajar kena sentiasa bermuhasabah. Pelajar kena sentiasa meletakkan soalan-soalan itu sebagai apa pelan tindakan yang perlu kita laksanakan sebagai seorang manusia. Kita datang dari mana ya? Dari Allah, dari tanah, kejadiannya segumpal darah. Jadi kita sedar bahawa manusia ni walaupun kejadiannya begitu, tapi dia ada tanggungjawab yang besar. Jadi bila dia fikir dari mana dia datang, maka sudah pasti dia akan berusaha untuk menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Untuk apa dia datang? Khalifah, beribadah, amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu fungsi kita. Bila kita faham fungsi itu, maka kita tahulah apa peranan kita sebenarnya sebagai seorang manusia. Kemudian ke mana? Ke mana kita nak pergi ni? Masuk kubur kan? Masuk syurga. Bila kita fikir kita nak masuk syurga, maka sudah pasti kita kena jadikan diri kita ni adalah manusia yang terbaik. Memanfaatkan segala sumber alam yang ada untuk kebaikan diri, lebih-lebih lagi untuk kita capai kejayaan di dunia dan akhirat. Seperti mana yang kita selalu doakan tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bila kita dapat jawab ketiga-tiga soalan ni, datang dari mana, diletakkan untuk apa, ke mana kita akan kembali, maka di situlah kita akan lihat betapa konsep insan manusia ni perlu difahami di sudut tanggungjawab kita tu, di sudut peranan kita tu. Okay. Konsep yang lain, selain daripada konsep agama, konsep insan, kita ada juga konsep sa'adah. As-sa'adah ni maksud dia kebahagiaan. Kita sebagai manusia ni, apa yang kita nak capai dalam hidup ni? Sudah tentu kebahagiaan. Kita tak suka kepada perbuatan mencabul, merampas hak rakyat. Kita tak suka pada perbuatan-perbuatan zalim. Kita tak suka kepada perbuatan-perbuatan peras ugut dan sebagainya. Tapi kita suka kepada kehidupan yang ada nilai-nilai kebahagiaan. Inilah sebenarnya tuntutan yang kita nak
Ya, mana-mana alam yang tidak ada nilai kebahagiaan, hidup mereka itu penuh dengan penderitaan. Ya, mana-mana masyarakat ataupun komuniti yang tidak ada nilai-nilai bahagia, hidup mereka itu sengsara. Itu kita tak nak. Kita nak manusia, insan tadi tu uh, uh, memahami konsep kebahagiaan tu sebagai satu perkara yang perlu dicapai dalam kehidupan. Dan adalah nanti dibincang sadah yang sebenar, kebahagiaan yang sebenar menurut kacamata Islam. Bukan kita kata bahagia banyak harta. Banyak harta tak rasa mesti bahagia kan. Rumahnya besar, orang duk nampak kan, apa arti bahagia? Kan bahagia dilihat pada harta, dilihat pada dia punya pencapaian ya. Bukan kita kata salah, betul, tapi ada konteks yang lebih lebih tepat lagi ya. Islam meletakkan kebahagiaan itu ialah daripada banyak sudut lah. Hartanya, pangkatnya, kedudukannya, hidup yang sempurna, jasmaninya sihat, fizikalnya sihat, ya. Apa yang Allah anugerahkan kepadanya di sudut kepandaian, di sudut teknologi, di sudut ilmu, ya. Jadi dimanfaatkan untuk mencari apa yang namanya kebahagiaan. Bila kita kata apa benda yang paling mahal kehidupan, antaranya bahagia lah. Kan? Kalau tak bahagia, satu benda tak jadi kan. Kalau tak bahagia, hidup tu nama dia suram. Hidup tu jadinya susah. Bahagia merupakan suatu relatif bergantung pada tujuan hidup seseorang. Itu sebab kita kata nilai bahagia ni abstrak. Manusia bila kata apa arti bahagia? Ada duit. Apa itu bahagia? Hidup senang. Apa itu bahagia? Ber uh, bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kebahagiaan itu perlu dicari. Sebab mana-mana kehidupan yang tidak ada nilai kebahagiaan, kehidupan itu bukan bukan apa bukan bukan penghayatan yang apa tu yang kita nak yang tidak yang berberat oleh manusia. Jadi kebahagiaan tu itulah antara contohnya kan. Okay, bahagia ni ada dua. Bila disebut bahagia tu bukan bahagia fizikal saja. Dalam Islam bahagia itu dua. Satunya bahagia dunia dan yang keduanya bahagia akhirat. Semua kita nak capai kebahagiaan kedua-duanya sekali. Tapi yang bersifat kekal adalah kebahagiaan di akhirat. Sebab kehidupan kita atas muka bumi ni sementara. Walaupun sementara, kita cari nilai bahagia tu. Tapi bahagia tu sebagai alat lah. Bahagia itu sebagai wasilah. Tapi apa yang kita nak adalah bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa yang kita baca tu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah. Baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Dan kita terpelihara daripada wa qina azabannar. Mana kata bahagia tu ada dua lah. Fizikal kena bahagia. Tapi bahagiaan akhirat itu yang lebih penting. Sebab akhirat itu adalah kita punya kesudahan kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan selepas tu. Jadi kena fikir tentang kebahagiaan akhirat. Bila ada kebahagiaan akhirat tu, maka kebahagiaan itu akan kekal sampai bila-bila. Okay, seterusnya konsep al-ilmu. Konsep al-ilm, konsep ilmu. Ini penting ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Nak berjaya dunia, kena ada ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Nak bahagia akhirat pun ada ilmu juga. Nabi sebut, "Wa man aradahuma ma'an." Kalau nak bahagia kedua-duanya, kena ada ilmu juga. Jadi, apa tu, bangsa yang beradab, bangsa yang bertamadun adalah bangsa yang berilmu. Jadi kalau contoh kebahagiaan saadah tadi ada, kan? Konsep akidah semua tu ada, tapi manusianya di sudut masyarakatnya tak beri penekanan terhadap konsep ilmu. Jatuh menundum nanti ya. Ilmu ni lah yang akan meningkatkan martabat suatu peradaban bangsa dengan ilmu. Itu yang nak bincang pasal konsep ilmu tu. Tajuk ilmu ni pun ada dalam slide, akan ada satu tajuk khusus berkenaan dengan konsep ilmu tu. Jadi saya ringkaskan itu sajalah ya. Peranan ilmu, ilmu sebagai asas kemakmuran, ilmu sebagai petunjuk ke arah amalan yang betul, ilmu sebagai pembina akhlak, ilmu sebagai pembina akidah keimanan, itu peranan ilmu lah. Dengan sebab itu belajar, dengan sebab itu masuk universiti,
Sebab itu sambung lagi belajar sampai ke tahap bila dah ada penguasaan ilmu tu, kena kongsi pula, kena share pula dengan orang, ya. Jadi masyarakat yang beretika, masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang berilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada kemajuan, tidak ada perkembangan di sudut teknologi, maka itu bukanlah gambaran sebuah masyarakat yang beretika dan bertamadun. Ya. Okey. Seterusnya, konsep takdim. Maksud konsep takdim ini adalah konsep nak mendidik manusia supaya beradab. Supaya manusia itu menghayati nilai pendidikan. Supaya manusia itu memahami konsep ilmu tadi itu untuk apa, bagaimana dia nak memanfaatkan. Ya. Macam kalau kita terbahagia tadi pun memang penting. Ilmu pun penting juga. Takdim adab pendidikan ni pun penting juga. Jadi masyarakat yang tidak beradab, masyarakat yang tiada pendidikan, itu bukan masyarakat yang nak dicari dalam konteks Islam. Bawah tu tengok konsep pendidikan merangkumi 3 aspek iaitu pendidikan seumur hidup. Islam ni menekankan kepada konsep seumur hidup. Maksud dia apa? Daripada kita lahir, alam buayan tu sampai ke liang lahat, proses ilmu tu berjalan. Proses pendidikan tu berjalan. Dengan sebab itu, jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan berhenti di sudut menerima di sudut pencapaian pendidikan tu. Kena mencari ilmu sampailah bila kita mati nanti, ya, kita nak meninggal, orang bisikkan dalam telinga kita, ditalkinkan. La ilaha illallah. Tu pendidikan tu. Ya, bila kita masuk dalam kubur, berlakunya soal mungkar nakir, kan? Pun ada juga nilai ilmu yang konsep ilmu di situ. Ya. Pendidikan juga ada pendidikan formal dan tak formal. Macam contoh kita masuk universiti itu formal lah. Tapi ada pendidikan yang tidak formal. Cara mak ayah mendidik kita, cara masyarakat mendidik kita itu tak formal. Tapi ada nilai ilmu di situ. Ya. Yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya kita nak ataupun kita tak sengaja, tapi penghayatan ilmu itu tetap ada. Dengan sebab itu, di sudut dia punya carta kat sini, prosesnya belajar. Bila kita belajar nanti, sampai ke tahap kita kena ajar pula, dan nama dia taklim. Di sudut kita mengajar tu, kita bukan hanya menyampaikan, tapi kita mendidik, tarbiyah. Dalam masa yang sama, kena adanya konsep penyucian jiwa tu. Jadi keempat-empat elemen ni kena belajar, kena berlaku secara seiring dan juga berterusan. Ya. Kita belajar, kemudian sampaikan ilmu. Bila kita dah sampaikan ilmu tu, sampai dengan cara untuk mendidik manusia beradab sopan. Dalam masa yang sama, menyucikan diri, sentiasa melazimi kebaikan dan juga menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Apa peranan dan juga fungsi pendidikan? Dia nak kata konsep ilmu dengan konsep pendidikan tu dia ada persamaan lah ya. Ilmu tu adalah uh, apa tu kita kata unsur yang kita cari. Pendidikan tu dia lebih tinggi lagi daripada ilmu tu. Maknanya ilmu yang mendidik. Ilmu yang boleh membentuk diri kita menjadi manusia yang beradab. Ilmu, semua cari ilmu kan. Masuk universiti, masuk sekolah, belajar. Kemudian dapat kelulusan-kelulusan tertentu. Itu ilmu, dia berilmu. Tapi adakah dengan ilmu tu dia berjaya nak mendidik dirinya menjadi lebih baik? Mampu tak dengan ilmu tu dia mendidik orang lain pula? Itu yang kita kata fungsi pendidikan tu lebih tinggi. Dari sudut individunya, dengan kita memberi penekanan terhadap konsep pendidikan tu untuk menanamkan sifat, membina keyakinan diri. Untuk meluaskan pandangan dan juga pemikiran. Untuk bantu kita membuat keputusan yang bijak dan wajar dengan ilmu yang ada tadi tu. Ya. Maknanya dari sudut pendidikan tu dia lebih tinggi lagi. Dalam untuk konteks masyarakat dan negara, dengan adanya sistem pendidikan yang tersusun ini, mampu nak membasmi kemiskinan. Miskin jiwa, miskin akhlak, miskin di sudut teknologi, miskin di sudut segala-galanya. Jadi dengan adanya pendidikan, institusi pendidikan, jadi boleh secara tidak langsung untuk manfaat bangsa dan negara, dia boleh membasmi kemiskinan. Kemudian untuk membentuk masyarakat yang sejahtera,
dan juga menstabilkan ekonomi dengan pekerja peluang kerja yang lebih baik. Itu fungsi institusi pendidikan tu. Kan untuk dalam masa yang sama dengan wujudnya sekolah-sekolah, pusat-pusat pendidikan tinggi itu sebenarnya dari sudut ekonomi untuk menstabilkan ekonomi. Jadi bila adanya ilmu dan juga pendidikan tu maka dia akan membuka kepada peluang pekerjaan yang lebih baik. Kita ada juga konsep yang seterusnya itu konsep al-adl, itu keadilan, al-adalah. Ini pun penting juga ya. Nak jadi seorang pemimpin, pemimpin yang adil. Nak menjadi ketua keluarga, ketua keluarga yang adil. Nak menjadi diri sendiri ni pun sebenarnya prinsip keadilan tu kena ada pada kita. Ya, penting tu. Kalau sebuah masyarakat dia tidak menekankan kepada prinsip keadilan tu maka yalah, sistem kehakiman boleh dijual beli kan. Sistem mahkamah tak telus ya. Bila hakim nak menjatuhkan hukuman tidak adil, berdak sebelah, tidak seimbang dan sebagainya, maka tidaklah terbela orang yang sepatutnya dibela. Penting tu konsep keadilan tu. Kalau tengok dari sudut definisi, adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau contoh kita kata orang yang adil itu dia menjatuhkan hukuman dengan adil. Kalau letakkan sesuatu kena pada tempatnya, songkok letak kat kepala, kasut letak kat kaki. Kalau kasut letak dekat kepala, itu tidak adil, itu zalim namanya. Lawan kepada adil adalah zalim. Maksudnya kita nak melahirkan manusia yang beradab dan beretika ni, dia menjunjung prinsip-prinsip adil di sudut bercakap adil, cakap benar, jujur di sudut perbuatan, menjauhi perkara haram-haram, tidak bersubahat. Dalam Al-Quran ada disebut, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Perintah Allah ni. Jadi manusia yang menghayati nilai etika dan peradaban dalam masa yang sama dia kena menjunjung prinsip keadilan tu. Jangan berat sebelah, jangan utamakan kroni, ya. Kena adil dan seimbang di sudut pelaksanaan tanggungjawab dan sebagainya. Itu namanya prinsip keadilan. Ya. Skop terhadap keadilan. Ya. Nak menjadikan kita ni adil, kita kena dinilai, kita kena memberi penilaian terhadap beberapa fenomena. Contohlah kan, orang tak sependapat dengan kita, kalau contoh kita nak menghukum, bolehkah kita nak menghukum secara adil kepada orang yang tidak sependapat dengan kita? Biasanya susah. Tapi itulah yang Islam nak sebenarnya. Walaupun kita tak suka dia, tapi di sudut pelaksanaan keadilan tu perlu diadili seadil-adilnya. Kan? Adil dalam pengucapan, tak bohong, tak cakap benda-benda yang palsu, tidak khianat. Ya? Perbicaraan hukuman pun kena adil. Kalau contoh nak menjatuhkan hukuman, ya, suami yang nak menghukum isteri. Contohlah kalau isteri itu nusyus kan, kena adil. Hakim yang nak menjatuhkan hukuman tu pun kena adil juga dalam pembicaraan hukuman. Mana kata skop keadilan tu luas. Bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam konteks yang luas ada konsep keadilan ini. Pengurusan harta, kan? Contoh masyarakat kita hari ini banyak yang suka rampas harta yang bukan haknya. Contoh kalau bab pembahagian harta pusaka, banyak yang tak adil. Dia nak conquer, dia nak ambil, padahal bukan milik dia pun dia nak ambil. Di sudut pengurusan harta pun kena adil. Urusan persendirian kita nak menjaga, kita nak apa? Nak melaksanakan tugasan diri kita sebagai individu ni pun kita pun kena adil juga. Contoh ya, kalau kita kata ada masa kita bekerja, ada masa kita rehat, kita kena memberi keadilan kepada tubuh badan kita ni. Kita tak boleh bekerja secara berterusan 24 jam, akalnya kena rehat, kena adil pada diri. Kan? Macam makan contohlah kan. Kena adil pada anggota. Tak boleh semua nak bedal nak makan kan, perut ni pun ada haknya. Kan? Kita punya akal fikiran ni pun ada haknya yang perlu di apa di di dilaksanakan ataupun di apa nak kata adil lah di sudut urusan persendirian kita tu, kan. Kemudian di sudut timbangan dan ukuran pun kena adil juga. Contoh peniaga nak timbang barang kena adil, kan. Ukuran kena adil. Mana nak kata ni skop ya. Nak menjelaskan bahawa konsep keadilan itu juga luas dalam Islam. Tujuan keadilan ya, semua pihak berhak diberikan hak yang sama rata. Kalau contohnya kita nak ambil pelajar masuk universiti kita ni,
pun kena adil di sudut pengambilan. Pensyarah yang mengajar ni pun kena adil di sudut menilai. Kalau contoh bagi soalan, kena adil di sudut memberi markah. Kan? Kena adil di sudut sebagainya lah kan. Jadi, ah, kalau contoh kita nak ambil mana-mana pelajar universiti, nak bekerja dengan syarikat kita, ya, kena adil dari sudut pemilihan. Jadi, mana kena lihat dari sudut kemampuan latar belakang. Jadi, besar tujuan kita falsafah keadilan itu kan. Bila tidak berlakunya bila berlakunya ketidakadilan keadilan itu tidak berlaku, ataupun berlakunya ketidakadilan, maka banyak masalah-masalah yang akan timbul. Bila tak adil itu adalah rasuah. Sebab apa? Sebab tidak diberi keadilan sewajarnya, kan? Berlakulah penipuan. Sebab apa? Sebab tidak diberi keadilan selayaknya. Berlakulah pecah amanah sebab berlaku ketidakadilan. Rasuahnya, kan? Pengumpulan harta secara tidak sah. Kenapa berlaku? Sebab prinsip keadilan itu tidak dominan. Ya? Dan seterusnya berkenaan dengan konsep akhlak, kita dah bincang tadi tentang akidah, syariah, akhlak. Yang ini pun sama lah macam CTU 101 dulu kan. Yang awal-awal tadi pun kita dah sebut, ya. Al-akhlak, al-khuluq itu budi pekerti, tingkah laku, ya, tabiat, ya. Ini yang Imam Ghazali yang saya sebut awal-awal tadi kan. Akhlak yang sedia tertanam dalam jiwa seseorang, ya. Jadi skopnya adalah sumur dan luas, ya. Konsep akhlak ni luas. Bukan akhlak kepada manusia sahaja, tapi akhlak dengan makhluk sekitar, adab dengan apa, akhlak terhadap alam sekitar, adab terhadap haiwan, adab terhadap contoh kita di ITM ni, fasiliti-fasiliti yang ada tu pun sebenarnya kita berakhlak terhadap sumber-sumber yang ada, sama ada berbentuk lahiriah ataupun batiniah. Apa bezanya antara etika dan moral? Kita dah bincang sebelum ni dalam bab yang terdahulu kan, etika, etos, itu dah kita bincang lah, hukum adat dasam. Tapi bila disebut moral, moral dia lebih menjurus ke arah pun sama nilai-nilai yang baik, tetapi dia ada piawaiannya. Dia ada dia punya skop dia. Kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. Maksud nak kata masyarakat yang bermoral adalah masyarakat yang adalah dia punya timbang tara tu. Contoh kita nak apa tu, ada piawaian-piawaian tertentu. Manusia yang bermoral adalah manusia yang sekian sekian sekian. Itu maksudnya kan. Etika ni dia bersifat teori, ya, macam kita kata teori ajalah kan. Apakah contoh macam saya sebut sebelum ni, etika dalam tandas. Itu teori. Praktikalnya apa? Moral ni. Kalau kita laksanakan maka tu good manners lah. Akhlak yang moral yang baik. Itu beza ya. Etika tu teori, moral tu praktikalnya. Etika ni merupakan pengkaji. Moral adalah bahan yang dikaji. Maksudnya apa? Etika ini adalah ialah nak menilai sesuatu tu beretika ataupun tidak, maka uh, dilihat dari sudut manusia yang melaksanakan pengkaji tu. Tapi moral ni adalah dia punya subjek tu. Bahan yang dikaji tu. Kalau nak bincang pula dari sudut perbandingan akhlak dengan etika dan moral, sudah pasti akhlak dia lebih halus kan. Akhlak tu sebenarnya wahyu. Kalau etika dan moral tu adalah fikiran manusia. Akhlak tu sifatnya mutlak, tetap. Etika dan moral tu mungkin berubah-ubah. Pergi ke negara ni mungkin dah lain etikanya, pergi tempat lain lain etikanya. Tapi kalau akhlak pergi ke mana-mana, itulah nilai akhlaknya dia sudut sifatnya. Skop akhlak tu dia lebih luas dan menyeluruh, manakala skop untuk etika dan moral terhad kepada sesuatu aspek dia agak kecil. Dia melihat kepada etika keguruan, etika penjawat awam. Tapi kalau akhlak tu dia lebih luas lagi. Ya. Baik, tajuk akhlak ni pun dah bincang lah masa semester CTU 101 dulu kan. Kategori akhlak ni ada dua lah. Satu akhlak yang baik, satu akhlak yang tak baik. Yang baik itulah mahmudah, yang tak baik itu mazmumah. Ya. Mahmudah ni akhlak terpuji lah. Contoh sabar, qanaah ni rasa sentiasa cukup, berani, apa lagi, cekal, tabah. Semua-semua yang baik itu adalah sifat mahmudah. Lawannya apa? Mazmumah. Akhlak yang terkeji. Contoh, syirik, neraka, fitnah, hasad dengki, adu domba, kan? Makan harta anak yatim, kan? Bersikap tidak adil, itu perbezaan itu disebut
kategori akhlak. Oh, dah pindah. Okey, untuk slide yang ni 29 slide saja. Dia cerita tentang secara umum dulu. Cuma nanti untuk tajuk akan datang, pengkhususan saadah tu ada, pengkhususan ilmu tu ada, perbincangan lebih lanjut berkenaan dengan elemen-elemen tu ada, ya. Jadi, okey, cukup sekadar tu saja. InsyaAllah kita cuba untuk minggu akan datang secara bersemukalah pula kan. Sebab kebetulan hari ini saya ada program tu. Program di Bandar Aztec di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi tu. Itu yang sebab kelas secara rakaman video ni. Apa yang penting, pelajar dapat ambil dia punya manfaat dan insyaAllah nanti bila dapat buku nanti boleh baca. Buku tu dia lebih detail lagi, lebih terperinci dia punya perbincangannya. Okey, terima kasih semua. Saya sudahi dengan qouli qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.